Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okey, sekarang kita kat RNR Dingkil. Okey, hari ni kita 5 jentera yang berbeza-beza semuanya. Kita akan ride ke planningnya ke Koh Samui. Semoga dipermudahkan perjalanan kami. Okey, kita akan buat video lagi next. Untuk Malaysia ni kita tak buat video banyak sangat lah. Okey. Okey, sekarang dekat RNR Tapah. So kita sambung lagi perjalanan. Okey, sekarang kita dah dekat RNR mana tadi kita masuk Gunung Semanggul. Emergency punya berhenti tiba-tiba. Pasal brother kita dah lapar. Okey, kita berhenti makan dulu, jamak sekali. Lepas tu kita sambung lah, shoot depan. Okay, let's go. Border Malaysia, border Malaysia. Okay, sekarang ni kita orang masih dekat custom lagi. Kita menghadapi satu isu sedikit. Jadi tengah settle kan. So sekarang dah pukul 9 Malaysia. Jadi kita tengah settle kan. InsyaAllah lepas tu kita akan terus pergi ke hotel. Malam tu akhirnya settle. Tukar duit. Welcome to Thailand. Happening lah sana.
macai pening dah. Naik macai pening. Sonok sangat tu. Okey, sekarang kita dekat penginapan pertama kita. Hari pertama dekat M Hotel Danok. So, motor parking lah. Motor parking. Barisan jentera. Walaupun kita ada sedikit kesulitan tadi Cik Mi, tapi berjaya diselesaikan. Sangat sulit. Nanti kita biar tuan badan dia yang ceritakan. Dalam setiap perjalanan pasti ada jalan ceritanya. Oi, lapar sangat ni. Dah lewat nak makan ni. Mana dia orang ni? Okay bos, sementara kita tunggu dia orang turun, boleh cerita sikit bos, apa kejadian yang berlaku tadi? Perjalanan kita hari ni semuanya lancar kecuali dekat border. Tiba-tiba punya aku ada sangkut lebih 16 tahun lepas ada tak serah balik borang. Kereta yang tak serah balik borang tu pun borang custom tu, kereta tu pun dah total loss accident. Dia nak gambar. Nasib baik ada satu gambar. Kalau tak ada gambar tadi memang dia orang pergi lah. Aku tinggal kat border, patah balik lah. Bos bukan tak tinggal kat border, motor tinggal border. Terpaksa lah bonceng kat Amy. Apa hal? Bagi ayah. Oi, lamanya. Yang belum turun. Aku tunggu bilik. Ui, lapar sangat ni. Jom pergi makan. Okey, sekarang kita nak makan dekat kedai Kak Jah. Kak Jah Restoran. Kak Jah. Okay, let's go. Kak Jah. Ada daging bakar. Daging bakar dia. Boleh. Lagi jadi daging bakar. Sedap? Ya. Sedap? Dia ni. Sedap ada seorang apa ni? Kawan ni, kawan dia tak itu. Sedap. Dengan bakar belakang. Tu daging tu. Potong steam. Iga rasa ni. Kalau bungkus, tulang, lidah. Oh, ini ngam lah rasa dia. Padu. Sup dia padu ni. Makan. Okey ni. Ni siap bermak-mak ni. Daging bakar dia. Ada kata-kata tadi tu bos. Untuk siapa tadi? Daus. Mantap. Ni lah. Assalamualaikum dan selamat pagi. Okey, hari ni hari kedua dekat lobi hotel. Masih menunggu rakan-rakan yang lain. So inilah lobi hotel. Dah ready. Lobi cantik juga lobi hotel dia. Okey, satu perjalanan yang jauh juga hari ni. Kilometer kurang daripada semalam, tapi jalan tak ada highway macam biasalah, yang dah biasa semua orang dah tahu kot jalan Thailand macam ni kan. Jadi speeding tu tak boleh terlalu laju sangat lah. Okey, plan pertama hari ni kita akan singgah di Route 41 lah, Cowboy Town, sebelum kita nak sampai ke area Surat Tani untuk naik ferry ke Koh Samui. Okey, nanti kita jumpa kat sana. Okey, sekarang kat luar dekat motor. Ada seorang yang lagi ni, tak ada lagi ni. Seorang lagi. Seorang lagi. Ni, telefon pun tak berjawab ni. Aduh. Okey, sekarang kita sarapan dekat kedai Kak Jah. Kedai Kak Jah. Okey. Jangan tanya kenapa kita berempat pagi ni. Jangan tanya kenapa kita berempat. Ni betul-betul bikin aku panas betul ni. So ayam goreng belum siap. Makan nasi komok daging dulu. Jan, apa ni Jan? Nasi kerabu nampak mantap. Tambah daging lagi Jan. Tambah daging. Daging bakar mat. And nasi dagang. Ni okay, kita makan. Hari ni kedai Kak Jah. Apa bos? Ini daging apa bos? hari ni bukan daging harimau menangis ni, daging kawan-kawan menangis. Kena kencing member. Kena kencing member. Aduh.
Kamera. Ada ubat belum? Minum ubat. Makan ubat tak? Makan ubat lain tu. Bos, sampai mana ni? Sampai Patalong. Patalong. Jauh lagi. Jauh lagi. Dengan pemanduan macam ni ada lagi 2/3. 2 lagi. Okey, tempat yang dah pernah sampai lah. Cowboy Town, Patalong, Route 41. Right, banyak motor hari ni. Banyak yang kita bergerak, banyak yang ni juga. Selesa lah ambil gambar. Right, kita pergi lepak dalam tu, tengok pada oh, smart bos, smart bos. Sampai mana ni bos? Sampai mana bos? Sampai mana? Ha? Sampai mana bos? Ya, sekarang ni kita di Patalong. Okey. Ini dia Route 41, Cowboy Town Patalong. Kuat sangat bahan ni. Makan ke tu? Ha? Kau putih pun. Bos dah beli baju bos? Dah. Beli baju Route 41. Route 41 bos eh. Dah usah ada ke baju ni? Tempat dia ada tak ada? Tak ada, dah sampai lah. Dah sampai dah? Dah ada dah baju. Tapi dia ada baju yang lama lah. Tak kira lah lama dulu. Lama dulu aku tak tahu. Gila tu. Tadi ramai ni orang dah berkurang. So kita minum-minum makan sikit, sambung perjalanan ke Samoy. Gambar dekat dalam kedai malam aku ambil lah. Sebelum ni dah pernah buat video dah. Okay, settle dekat Route 41, The Lucky Gate. Sambung perjalanan ke lagi mana ni? Mana dia? Apa dia? Sambung perjalanan. Kita akan sambung perjalanan ke Koh Samui. Okay, ni mantap ni, mantap. Penang sikit kamera. Okay, right. Nanti kau masuk dalam grup ke?
saya try beli terus. Weh, dah suruh naik motor lah, macam nak gerak lah. Macam nak gerak lah. Lepas dekat hijau tu. Kereta banyak ni tu. Okey, Alhamdulillah sekarang kita dah sampai dekat JT Seatrans Ferry. So, kita di bahagian hadapan sekali menunggu giliran lah. So kat sini dia ada macam kafe nak tunggu giliran, tandas pun ada. So motor queue lah. Yang bahagian depan je lah dapat kemah. Belakang keluar tu memang open je lah. Lupa tutup kamera. Lupa tutup kamera ni macam-macam lah Mi ni kan. Okay, sekejap lagi kita sambung ke dekat atas ferry. Satu dah jalan dah tu. Kena tunggu next lah. Queue kan kat dalam ni pula. Dah bau yang belakang.
tarik saur naik kiri kanan, nak tarik ke atas sana. Okay, kita orang nak tengok apa ada kat atas. Okay, tangga naik atas. Ambil lah, lori bawa simen pun semua naik ferry, kau tahu tak? Tandas bawah dia tapi tu macam tak boleh pakai. Hai, kat sini pun air dah jernih. Oh, satu lagi ferry tengah datang. Boleh pula. Ni boleh. Dia nak naik atas. Dah tengok. Sana pun ada ferry lain tu.
pantauan Malaysia. Malaysia? Saya Malaysia. KL bang? Saya KL. KL? Kuala Lumpur? Ampang. Ampang. Medai? Oh, full time Medai lah? Miau. Macam-macam. Itulah rupa ferry yang kita naik juga tu. Sebiji sama tu sebelah sana. So daripada company Seatrans ya. Nampak macam dah dekat, tapi setengah jam dah lagi nak sampai tu lebih kurang. Campur dia berhenti nak parking punya ferry tu. Cik, parking macam bagi kereta lah. Banyak pulau-pulau kecil lah. Hey, welcome to Koh Samui. Ya. Ferry. Tak nampak apa-apa dah sana. So kita dah sampai Koh Samui. Yeay. Oh, banyak happy Sah kapal tu. Ini dah style macam apa? Airport punya tu kan, kapal terbang kan. Okay, dah start berhenti, dah boleh lah pergi kat motor. Jom. Boleh pancung depan terus ke? Kalau ikut nak ke kanan ni. Tadi jalan lain. Sana tu pejabat custom lah.
Alhamdulillah, akhirnya selepas berempas pulas sampai Samoy Vertical. Okey bos. Okey. Bos okey bos Okey. Masa tak naik kapal terbang yang datang sini? Apa bos? Kuat sikit. Masa tak naik kapal terbang yang datang sampai susah-susah bawa motor pada panah. Itulah dia. Ini lah baru Okey. rider ketal. Rider ketal. Kira bos boleh salam dengan aku lah sekarang. Boleh salam dengan aku lah pasal cerita ride ni kan. Barang dalam Malaysia. Okey. Jom check in. Punya nan A baik. Nan dia A. Jalan kaki lah kita. Dah penat naik motor, kita jalan kaki lah pula. Letih naik motor. Jadi kita exercise jalan kaki. Kolam tutup esok pagi lah. Bos kata nak pergi kolam Aku plan tu malam ni kita main tutup je. Main tutup je. Kau main tutup? Kau main tutup Esok baru kita ambil skuter. Ambil skuter. Oi, besar kau punya ngop. Okey, kau ngam tu, seorang satu. Okey, kita naik tutup. Okey. Let's go. Ui, tu hotel mahal tu. Sentara Reserve Samoy. Ni dulu tak ada. Tara Reserve. Dekat mana? Kaki boy. Ambil gambar silang kaki. Naik tutup dapat buah free. Ayam apa? Papri. Tom yam campur. Telur dadah. Apa yang macam aku makan dulu lah. Dulu ada cili goreng. Ada lagi tak sampai? Kita rekod dulu pada. Ayam gajus. Siap kan? Ayam masak gajus. Siap. Tiga rasa. Apa tadi? Mi. Licin mat. Tunggu belasah. So ni lah nama kedai dia. Apa nama tadi? Nama kedai dah lupa lah. Dia tulis tu Passion, Gratitude, Reliance. Saya makan kedai dia. So ni suasana kedai dia kecil. And bila tadi orang ramai sangat, jadi lambat sikit lah. And bila tak ada orang, laju lah dia buat. Apa? La Bonan. Mana jap? Cari info jap. Apa nama kedai ni? Tang sini. Nama kedai dia ni apa tadi? Jap. Sikit lagi nampak dah ni. Halal Food Bonan. Nama kedai dia. Okey, kita makan tadi. Jom ni. Sama-sama. Right. Okey. Let's go. Pusing-pusing. Orang sama. Nak. Ya. Pergi hantar Dobi. Dan Dobi mat. Banyak hari tak boleh nak bawa baju banyak. Terpaksa mendobi lah. Ada ruang bacaan kat sini. Ni kafe untuk breakfast esok pagi. Breakfast 7 sampai 10. Toilet. Ni ruang lepak-lepak. Sana lobby dia. Lepas kat sini. So ni lobby dia. Samoy Vertical. So ni office. Okay, naik second floor. Di sini. So dah hantar baju untuk lobby. Kita naik bilik. Lihat penat. Saya sakit badan lah. Macam tukang mat. Parah ni. Naik sport touring ni. Terasa lah. Sakit tangan dulu. Long distance memang isu lah. Not recommended. Siapa yang nak memiliki. Okay, masuk bilik. Jumpa untuk esok.